Hi guys, welcome back to Gadget. Smartphone yang kita tunggu-tunggu akhirnya telah tiba dekat studio ni, iaitu Vivo X300. So, dalam video ni kita nak unboxing dan kita nak tengoklah dia punya upgrade pada bahagian kamera. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, jom kita unboxing dulu. Okay, kotak dia memang sangat konsisten daripada dulu lagi. Macam ni untuk X seriesnya Vivo. Oh, nice. Okay. Bismillah. Alamak. Smartphone flagship kot. Kotak mestilah kena premium. Macam mana ni? Okay. Kita dapat warna kesukaan ramai lah. Tapi terutamanya untuk wanita. Okay, first thing first, kita dapat kabel. Oh, dia bukan C2C. And then, dia punya pengecasan. Oh, berat ni. Berapa puluh watt ni? Kat sini, 90 watt. Nice. Dia punya PSU ni, support 90 watt. Maknanya smartphone ni, dia support 90 watt lah. Okay, tu sangat laju. Dan kita dapat dia punya casing. Casing dia pun ikut warna smartphone. Nice, tengok ni. Nanti kita tengok dia punya design macam mana. So, kemas dulu. Bismillah. Bestnya unboxing phone ni. Dia compact serius compact. Macam X200 FE punya size. Okay, 3, 2, 1. Nampak ni. Warna pink dia. Nice. Dia bukan pink yang anda sangkakan. Dia bukan pink yang pink pekat macam tu contohnya. Tapi dia punya pink ni pink yang apa lah? Pink cair Ni pink apa? Dia humble lah dia punya warna pink ni. Pink yang humble. Dia tak bold sangat. Dan kalau anda perasan dekat ring, dekat keliling kamera ni, dia pantulkan cahaya yang berwarna-warni jugalah kat sini. Dia bukan warna semut. Dia bukan warna yang kosong. Nice. Dia ada timbulkan warna yang tak masuk di akal lah. Tiba-tiba ada warna kat sini. But okay. Kat sini ada tulisan Zeiss. Ada T-Star coating. Itu memang sangat premium. Dan yang lagi best, dia punya design kali ni. Design yang boxy. Dia sejibit macam X200 FE. Dia hadir dengan design yang boxy. Nice lah. Perubahan macam ni memang satu benda yang sangat menarik. Dan sudah semestinya kalau design boxy macam ni, dia akan hadir dengan display yang flat. Itu pun satu berita baik juga untuk anda semua. Okay, kita try dia punya casing. Cantik warna pink dia. Okay, nice. Dia punya pink pun bukan pink yang pekat. Dia pink-pink cair. Itulah terms dia. Aku tak tahu sangat warna-warna ni. Kalau nampak warna pink ni, pink lah. And Vivo namakan dia sebagai Halo Pink. Okay, kita on dulu. Tengok dia punya dalam. Nak tengok dia punya Origin OS. Yes, untuk pengetahuan anda semua, kini Vivo dah menggunakan Origin OS. Ini yang anda semua komen, semua kata nak pakai Vivo tapi Vantage OS tak best kan. Nah, sekarang Vivo dah tukar kepada Origin OS. Korang pakailah smartphone Vivo ni. Okay, kita dah settle setup dan masuk Origin OS. Nampak? Inilah dia Origin OS. Yup, dia punya icon ni banyak perubahan. Of course, kena ada beza lah dengan Vantage OS. Tapi lebih rasa fresh je, rasa berbeza sangat dengan Vantage OS. Kalau beli Vivo X300 ni adalah experience yang berbeza sikit berbanding dengan smartphone Vivo yang sebelum ini. Jadi, kalau sebelum ni anda rasa terhalang nak pakai smartphone Vivo disebabkan Vantage OS anda tu, boleh gunakan yang X300 terbaru ni sebab kini Vivo dah buat satu langkah yang agak mengejutkan juga untuk guna Origin OS. Dan ada satu sikit tentang design dia. Seriously, aku dapat rasakan yang Vivo X300 biasa ni, terutamanya warna pink, akan jadi pilihan ramai lah sebab dia compact, kemudian warna pun warna yang cantik. Dia punya warna ni serius nampak premium gila, terutamanya pada bahagian kamera ni. Okay, sekarang kita nak tengok design pada Vivo X200 FE.
Okay, kalau tengok dia punya size memang sejibik. Dia punya size screen pun samalah 6.31 inci. Okay, dia punya design sama. Cuma dia punya kamera lah berbeza. Untuk bahagian kamera pula, dia dah upgrade banyak benda. Jadi untuk kamera utama dia ni menggunakan Zeiss 200 megapiksel untuk kamera utama, memang padu gila. Kemudian dia ada Zeiss 50 megapiksel untuk telefoto, Zeiss 50 megapiksel untuk ultra wide dan juga Zeiss 50 megapiksel lagi sekali untuk dia punya kamera selfie. Jadi kalau tengok setup kamera sekarang ni memang ganas, terutamanya pada kamera utama. Sebelum ni 50 megapiksel, kini 200 megapiksel. Zeiss pula tu. Memang padu. Baiklah, cerita banyak tak guna. Jom kita test dia punya kamera ni. Okey, ini adalah percubaan awal untuk hasil rakaman kamera pada Vivo X300. So, dia boleh merakam sehingga 4K 120 fps. Tinggi gila. Jadi, macamlah hasil dia. Dan macam biasa, kita akan rekod sebelah tangan sahaja. Right. Okay, jalan lagi. So, agak-agak macam mana hasil dia? Cuba komen sikit. Dan untuk hasil rakaman kamera depan pula boleh merakam sehingga 4K 60 fps sahaja. Ada tak ada 120 fps. Tapi 4K 60 fps pun dah overpower lah untuk kamera selfie. Jadi untuk dia punya hasil rakaman ni memang superb. Tadi aku dah try dia punya mikrofon pun sangat best. Bunyi syadu. Even kat sini, okay, sini angin dia kuat gila tau. Tengok belakang ni, pokok tu nampak, daun-daun tu bergerak. So maknanya angin kat sini quite kuat jugalah. Dia selalunya akan mengganggu mikrofon. Tapi tadi kita dah try, dia dapat tangkap suara dengan sangat baik lah. Good. Sampai nak buat vlogging, this is the phone for you. Nice one. Woohoo. Stabilizer pun of course lah, mantap gila. Baiklah, nampak ini saja video unboxing untuk Vivo X300 ni. Untuk spesifikasi yang lebih detail dan tepat, kena tunggulah pada full review nanti. Dan untuk harga jualan dia pula, sejujurnya belum tahu lagi berapa harga jualan dia dan agak-agak berapa harga jualan dia. Cuba komen sikit. Kita kena tunggu pada pelancaran ni nantilah. Okay? So guys, macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bolu Gadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.